insiden yang berlaku, kita nampak bloom yang berlaku ataupun dataran rumpai laut di pesisiran pantai itu sebenarnya berlaku akibat daripada salah satu puncanya mungkin disebabkan oleh cuaca sekarang ataupun monsoon season yang mula dah nak berlaku di kawasan Terengganu ni. Jadi arus ombak semua dah start kuat. Okay? Jadi itu menyebabkan rumpai laut yang biasa tumbuh di kawasan bentik, tumbuh di atas batuan ataupun di atas tumbuhan lain, dia yang hidup di kawasan sedimen ataupun di kawasan sea floor tu, dia dah start terkeluar ataupun tercabut daripada tempat pembiakan dia ataupun tempat asal dia grow situ. Okay? Jadi itu menyebabkan dia start tumbuh dengan banyak, dan faktor dia boleh tumbuh dengan banyak pun mungkin disebabkan berlaku ada input nutrien yang berlebihan ke dalam kawasan tu. Jadi menyebabkan dia boleh tumbuh dengan cepat dan menyebabkan dia boleh bloom dalam masa yang sekejap. Insiden ni dah berlaku setiap tahun. Kita boleh nampak kadar pertumbuhan seaweed ni bila di akhir tahun musim monsoon season dia tumbuh agak banyak pada ketika ini. Normally pada musim panas start daripada Februari, Mac tu pertumbuhannya agak kurang. Pada masa sekarang suhu sesuai dan nutrien pun cukup banyak, jadi menyebabkan dia tumbuh dengan lebih cepat. Buat masa sekarang kita tengok insiden tu beberapa tahun dahulu dia pernah berlaku kan di kawasan pantai Mengabang Teliput ni, dan sebenarnya perkara ni bukannya mustahil boleh berlaku sebab dia memang tumbuh secara semula jadi dekat kawasan sini. Dia memang dah wujud sejak dari dahulu lagi, dan daripada rekod kalau kita tanya nelayan yang duduk di pesisiran pantai, bila tanya pernah tak jumpa spesies ni, diorang kata selalu tersangkut bahan tu ataupun seaweed tu memang selalu tersangkut di bot diorang. Jadi walaupun bukan musim monsun, benda tu ataupun spesies tu memang dah wujud, ada tersangkut kat mana-mana bahagian sauh bot nelayan. Jadi buat masa sekarang dia memang ada banyak lah muncul di kawasan perairan di kawasan Terengganu ni.